Kebersamaan. Lain dari yang lain. My baby. Baby. Unity. Rare. Diversity. Sofia. Nawa. Sebab kalau dia nampak kamera dia mesti macam Saya. semua. First impression yang saya dapat adalah Andromeda bersatu hati. Nampak macam malu-malu, nampak macam skema. Rupanya tak skema, tak malu-malu. Satu kohort yang mendengar kata. Manja. Innocent. Innocent je semua. Semua muka suci-suci. Takut nak buat salah. Tapi rupanya Mostly happy sebab you guys really make my day. Nerd. Saya nak lepaskan. Bercampur baur, gembira, sedih, bangga. Bercampur baur. Seronok. Yang paling saya akan rindu adalah keluar masuk common room tu lah. Sebelum ni kalau ikutkan kadet takut nak masuk office pegawai UDPA, tapi saya rasa kohort ni lah yang paling UDPA tu dah betul-betul common room dah tu. Mungkin yang orang kata pengakhiran satu-satu majlis, dia akan ada yang isyarat. Itu yang tu. PT. Beletiang. kebaikan korang lah. Maksudnya setiap kali jumpa saya mesti puan, mesti macam senyum, mesti macam tanya puan dah makan. Macam you're caring, sangat caring. Banyak momen sebenarnya, tapi kalau saya kena pilih satu, saya rasa dekat Pantai Syawal. Saya rasa bila kita sama-sama memasak, bermalam, travel atas whaler semua, malam tu kesejukan pertama, tidur open air dengan nyamuk, dengan sejuknya. Waktu tu saya rasa macam kita satu keluarga. Perangai hampa yang macam-macam tu. DPA Olimpik kot. DPA Olimpik walaupun kita ada berbeza-beza team, tapi saya boleh nampak at the end of the day you all tetap support each other. Chaos semua orang hari-hari, macam bila semua orang busy dengan program, semua orang macam akan datang common room, lepas tu cari-cari barang, lepas tu macam bila kita orang jalan dekat foyer, sedih. Lepas tu bila kita orang jalan dekat foyer IJE, macam akan ada je kadet yang macam puan dah makan. Perangai hampa yang macam-macam tu. Korang punya injury. Sebabkan saya jaga kebajikan, nak tutup pintu, kalau tutup pintu tiba-tiba tangan terkepit. So benda-benda injury yang tak apa-apa, yang tengah jalan-jalan tiba-tiba jatuh. Padahal tak ada apa-apa pun kat depan tu, tak ada halangan pun. Saya rasa benda yang saya akan rindu adalah aduan injury tu. Bersama Enigma. Kesemua sekali lah, kadet dan juga pegawai lah, sebab tim UDPA pun saya rasa macam kita susah senang bersama lah, pagi petang siang malam satu ahad kita kerja kan. On that point, saya rasa saya really appreciate Andromedans lah untuk segala semangat dan motivasi yang diberi kepada saya dan juga para pegawai yang lain lah. Thank you Andromeda. Isteri saya
suami dan anak-anak serta keluarga. Semua UDPA lah. Yang selalu ada, yang selalu korang nampak setiap masa tu, pagi, petang, siang, malam tu. Yang itulah my support system paling kuat dekat dalam UDPA ni, sepanjang jaga kadet. Of course, UDPA dan Supernova lah. Kawan-kawan saya, kolik-kolik saya dan Polaris saya. Polaris! Penguat semangat saya. Kesemua 119 orang para kadet ni mempunyai, orang kata, kelainan masing-masing, keistimewaan masing-masing, dan sesungguhnya dalam masa 3 bulan saya berada di sini, saya tak sempat mengenali semua, tapi saya akan merindukan kohort pertama yang saya jaga ni lah, InsyaAllah. Saya doakan kadet-kadet Andromeda akan berjaya dalam bidang masing-masing di luar sana nanti. Remember who you are and where you are. Semoga everything that we've done akan nampak the good results. Semoga semua tak lupakan kami dan semoga hubungan kita ni berkekalan lah. Sebab yelah kan, Andromeda ialah saya punya first cohort dan of course bila orang cakap tu, yang pertama tu sentiasa paling baik lah dan paling susah untuk dilupakan. Jadi harapnya kita terus bersama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua kadet PTD Kohort Andromeda. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua kadet yang bakal menamatkan kursus UDPA. Semoga terus cemerlang dan berjaya di penempatan masing-masing. Gunakan segala ilmu dan pengalaman yang telah diperolehi dan berbakti kepada negara dengan penuh amanah dan integriti. Kepada semua pegawai UDPA, saya ucapkan selamat maju jaya dalam meneruskan tanggungjawab mendidik dan membimbing kadet-kadet yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih UDPA. Kami sayang UDPA. Terima kasih UDPA. We love you guys. Hai, Assalamualaikum. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada UDPA. Kami sayang UDPA. Terima kasih UDPA menjaga kami selama 10 bulan. Terbaik.